Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tusafiru imra'atun masirata yaumaini laisa ma'ha zawjuha aw zu mahramin. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya la tusafiru. La tu makna dia tidak harus ataupun haram. Tidak harus ataupun haram imra'atun, seorang perempuan, bermusafir masirata, jarak perjalanan, yaumaini, 2 hari. Haram bagi orang perempuan bermusafir jarak yang jauh. Laisa ma'aha zawjuha, yang tidak ditemani bersama dia oleh suaminya. Orang perempuan bila kahwin haram jalan seorang-seorang, kecuali suami dia ikut, ataupun zu mahramin, mahram, lelaki-lelaki yang haram kahwin dengan dia, anak dia, bapa dia, abang dia, ikut sekali, boleh. Sebab tu nak pergi umrah dan haji sekali pun kena ada mahram. Tak boleh pergi, tak, hukum dia haram bagi perempuan. Orang lelaki nak pergi jalan, pergilah. Perempuan tidak boleh, kecuali ada suami ataupun ada mahram yang mengiringinya. Dia keluar seorang-seorang, jalan jauh-jauh tu, hukum dia haram. Syarak tidak membenarkan. Perjalanan solo dan sebagainya tu, perempuan haram hukumnya. Lelaki tak kisah, dia nak solo kan, nak apa kan, tak kisah. Tapi perempuan tak boleh. Maksudnya tidak harus, yang ni haram bagi perempuan itu bermusafir jika tidak berserta dengannya oleh suaminya ataupun mahramnya, lelaki-lelaki yang haram kahwin dengannya. Bermusafir dengan boyfriend, lagilah haram. Suami kita bawa, boyfriend tak boleh. Orang lelaki yang haram kahwin, kawan dia tak boleh, dia mesti yang haram kahwin dengan dia, ada hubungan darah dan sebagainya tu.